Sekiranya dia tak nak bayar menggunakan FPX, dia ada pilihan tak lain selain FPX? Sebagai contoh, dia boleh bayar tak guna QR ataupun kad kredit ataupun macam mana? Touch and go ke? Okey. Untuk soalan yang bagus tu, kita memang dah ada payment gateway sebagai FPX, dan kita juga ada juga selain daripada FPX sebagai tambahan. Mana kat sini, kalau katakanlah customer tu dia nak QR duit now ke, e-wallet touch and go ke, Maybank GoPay ke, atau kad kredit dan Mastercard pun boleh. Tapi pendaftarannya akan ada berbeza sebab cara FPX charge berbeza dengan cara kad kredit, duit e-wallet tu charge. Jadi kat sini nanti kita akan kongsilah charge dia lebih sikit lah. Tapi benda ni boleh terjadi dalam sistem pilihan main. Dan dia akan ada pilihan lah. Parents akan ada pilihan. Dia nak bayar melalui FPX ataupun e-wallet.